Bila kita buat amal ibadat dalam Ramadan ke bukan Ramadan ke luar Ramadan ke, pastikan ibadat kita lillah. Aku beribadat ini kerana Allah. Nak pegang Quran, buka Quran, sebut dalam hati, ya Allah, aku baca Quran ini kerana Allah. Sebelum semayang, sebut dalam hati, saja aku salat kerana Allah. Sebelum berzikir, sebut dalam hati, bagi tahu hati kita, aku nak zikir ni kerana Allah. Sebelum kita sedekah, bagi tahu kat hati kita, aku sedekah ini kerana Allah. Maka walaupun Ramadan berlalu, mereka masih lagi tetap dan istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tidak menyembah Ramadan dan mereka menyembah Allah Tabaraka wa taala. Nak dapatkan istiqamah, beramallah kerana Allah, berkebajikanlah kerana Allah, beribadahlah kerana Allah. Jangan kita buat sesuatu kerana malu kat kawan, buat sesuatu kerana malu kepada ahli keluarga, jangan buat sesuatu sebab nak tunjuk kepada orang lain dan sebagainya. Sebab kesannya ialah bila habis Ramadan kita tidak lagi melakukan amal ibadat tersebut.